Sepatutnya hospital Putrajaya ini dihaskan untuk penduduk dan mereka yang bertugas di Putrajaya. Selamat pagi, dan saya berada di Hospital Putrajaya. Beginilah keadaan hari-hari di sini, di mana kita lihat kebanyakan pesakit yang datang sini adalah pesakit daripada luar kawasan Putrajaya. Sepatutnya Hospital Putrajaya ini dihaskan untuk penduduk dan mereka yang bertugas di Putrajaya, bukan kepada mereka yang datang daripada luar, sebab dia akan menyesakkan hospital ini. Jadi saya cadangkan Hospital Putrajaya ni diberi keutamaan kepada penduduk dan juga mereka yang bertugas di Putrajaya sahaja. Terima kasih.